Ada tak kat sini yang nak jumpa bakal mentua untuk kali pertama? So, kalau nak hilangkan rasa nervous, jom saya kongsikan 3 tips ni, okey? Yang pertama, fokus untuk bina hubungan, bina ukhuwah, bukan nak impress mereka. Kena tukarlah mindset. Aku buat ni sebab aku nak mereka suka aku, kepada aku datang untuk berkenalan, untuk berukhuwah, bukan nak jadi yang sempurna. Bila niat kita ikhlas dan juga tenang, insya-Allah aura diri kita tu akan terserlah. Dan juga kita akan lebih disenangi. Yang kedua, kena tanyalah pada pasangan kita apa yang boleh dijangka apabila dalam pertemuan kali pertama tu. Tanya awal-awal dengan pasangan kita tu. Ayah awak ni jenis macam mana? Banyak bertanya ke? Mak macam mana pula? Memang jenis banyak tanya ke? Banyak cakap ke? Biasanya mak awak ni suka berbual tentang apa? Tentang bercucuk tanam ke? Tentang masak-masak ke? Kalau yang ayah pula tanya, ayah ni suka buat apa? Tengok bola ke? Suka travel ke? So, bila kita ada persediaan jangkaan macam tu, bolehlah kita ready kan apa-apa yang sesuai lah untuk kita tanya. Sebabnya bila kita jumpa satu titik persamaan kan dengan bakal mentua kita tu, kita akan rasa enjoy dan juga happy lah untuk bercerita. Persediaan mental ni dia lebih kepada untuk kita rasa lebih tenang dan juga tak gelabah semasa sesi pertemuan kali pertama tu. Dan juga yang ketiga, datang dengan cara yang ringkas dan juga dengan tenang, dengan senyuman, dengan buah tangan. Kena ready lah nak cerita tentang diri kita, tentang kejayaan kita, tentang latar belakang keluarga kita sedikit. Kalau kita dah ready benda ni, senanglah kita nak cerita kepada bakal mertua kita tu apabila disoal siasat. Yang penting kena senyum, kena pandang mata apabila bercakap. Itu tanda kita ni yakin dan juga sopan. Jangan banyak pegang handphone pula masa tengah berbual. Rasa nervous tu biasa, semua orang akan alami, betul tak? Terutama nak jumpa bakal mertua kita. So, just kena kawal. Jangan biarkan nervous tu yang kawal diri kita. Tenangkan hati, hadir dengan adab dan juga barulah nampak aura ketenangan dan juga kemesraan, keikhlasan kita untuk masuk dalam keluarga tu. Ingat, bakal mentua kita tu manusia biasa juga. Ada kelebihan, ada kekurangan, sama je macam kita. Moga anda yang nak jumpa calon mentua untuk kali pertama tu dipermudahkan dan juga moga dapat markah penuh. Dan juga kalau anda belum ada lagi calon ta'aruf, belum ada lagi bakal mentua, carilah dulu anak mereka dekat dalam Tirjannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia untuk semua orang single. Jom ke sana sekarang, okey?